Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Malam ni kita dah mula masuk dengan malam 1 Ramadan. Kita dah mula berterawih, kita dah mula nak berniat untuk kita nak berpuasa. Niat merupakan rukun kepada setiap ibadat kita, khususnya solat, puasa dan banyak lagi amalan. Maka di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kita wajib berniat setiap malam tanpa miss. Sekiranya kita miss, hukum asalnya dalam mazhab kita Imam Syafi'i, hukumnya adalah tidak sah puasa kita. Tetapi para alim ulama, dipanggil ulama Syafi'iyah, yakni para ulama yang bermazhab Syafi'i, setelah meneliti dan melihat kepada keperluan, maka mereka mengharuskan kita bertaklid kepada pandangan mazhab Maliki yang mengharuskan kita berniat sebulan, kerana ada beberapa keperluan dan juga kebaikan kepada ummah itu sendiri. Maka mereka mengharuskan kita niat sebulan dan kemudiannya kita kena niat setiap hari. Ini berarti pada setiap malam kita perlu berniat, aku nak puasa esok hari di dalam bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah. Dan pada malam pertama ini bermula Ramadan, kita kena niat 2 kali. Tambah lagi satu, aku nak puasa sebulan bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Maka niat esok 1 hari, kemudian niat sebulan. Dan insyaAllah mudah-mudahan, kata para ulama, sekiranya dalam sepanjang Ramadan ini kita ada terlupa, kita adik-adik sibuk-sibuk dengan kerja, lalu kita terlupa untuk niat untuk hari-hari itu, keesokan hari itu. Tetapi pada awal Ramadan kita telah pun niat sebulan, maka puasa kita termasuk dalam kata puasa yang sah, walaupun kita terlupa untuk bermalam niat, maksudnya untuk berniat pada malam hari ataupun sebelum daripada waktu subuh. Okey, jadi ini satu pesanan ringkas, sekadar peringatan untuk pada malam ini, pada malam 1 Ramadan, supaya kita niat dan ajar anak-anak kita, mereka di bawah tanggungan kita, agar berniat 2 kali. Okay, katakanlah malam ni bangun makan sahur ataupun selepas tarawih tu dah niat dah, siap-siap. Sebenarnya lepas maghrib tu dah boleh niat dah, aku nak puasa esok hari bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala, dan aku nak puasa sebulan bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan video pendek ringkas ini memberikan banyak manfaat untuk kita bersama. Jumpa lagi dalam video-video yang lain pula, insya-Allah sepanjang Ramadan ini bersama dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.